Assalamualaikum and welcome back to Sakura's Vlog. Ladies and gentlemen, kita berada di Kamen Rider Exhibition, guys. So masuk-masuk kita akan dapat ni 1, 2, okay, 1 je lah untuk per entry. Okay, so jom kita nak masuk. Let's go, guys. Okay, now kita dah beli tiket. Lepas tu kita pergi ke gate untuk masuk lah. And then dia akan bagi satu keping kad untuk dicop setiap checkpoint. Jadi kena settlekan setiap point tersebut lah. Okay, di pintunya Kamen Rider Exhibition ni kita akan nampak Kamen Rider Ichigo. Kita akan disambut oleh Kamen Rider Ichigo. Suit lama di bahagian kanan dan suit baru di bahagian kiri. So di sini kita bolehlah tengok seberapa detailnya suit Kamen Rider tersebut. Dan okay, kita akan pergi tengok suit yang terbaru Kamen Rider Ichigo ni. So dari segi warna dia, saya lagi suka design yang lama lah kan. Nampak lagi dark. Okay, so tunggu apa lagi? Kita banyak lagi suit untuk ditengok. Alright, first of all kita ada di sini lakarannya komik Shotaro Ishimori, iaitu bapa kepada Kamen Rider. Alright, so beginilah dia punya naskah dan beberapa desain-desain Kamen Rider yang terdahulu di era Showa, tuan-tuan dan puan-puan. So kita akan masuk kepada era Showa 1971 hingga 1994. Ini dia first series, iaitu Kamen Rider Ichigo. Okay, so inilah dia suit yang dilakonkan oleh suit actor tersebut. Sorry, bukan suit actor tapi actor Kamen Rider tersebut. Itu dia Kamen Rider Ichigo dan juga Kamen Rider Nigo, guys. Series kedua Kamen Rider, iaitu Kamen Rider V3, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan datang daripada satu saja Kamen Rider, iaitu kita ada Riderman juga. Ya, Riderman ni ibaratkan dia punya sidekick lah. So inilah dia weapon-weapon yang digunakan oleh Riderman tersebut lah. Memang betul-betul tactical, guys. Pergi saja ke series yang seterusnya, iaitu Kamen Rider X. Alright, kita nampak di situ. Inilah dia weapon-weapon yang digunakan oleh Kamen Rider X tersebut. Okay, Kamen Rider X ni disiarkan pada 1974. Next series pada tahun yang sama, iaitu Kamen Rider Amazon. Alright, Amazon ni adalah Kamen Rider yang pertama sekali mutant, separuh raksasa, separuh juga manusia. Okay, so dia ni lah yang bertanggungjawab untuk menjaga hutan Amazon, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya di tahun 1975 kita ada Kamen Rider Stronger dan juga dia punya sidekick, iaitu Tackle, tuan-tuan dan puan-puan. Ini merupakan sidekick yang pertama yang berjantinakan perempuan. Seterusnya kita ada Cyborg Form oleh pengguna Sky Rider tersebut lah. Okey, di siri Sky Rider ini yang disiarkan oleh 1978. Okey, ia merupakan Kamen Rider pertama yang boleh terbang, tuan-tuan dan puan-puan. Tak lupa juga kita ada Kamen Rider Super One, disiarkan pada 1980, yang mempunyai 5 tangan. 5 tangan inilah weapon dia. Seterusnya kita ada Kamen Rider Zekross 1984, Ninja Weapon, guys. Ini merupakan Kamen Rider pertama yang bertemakan ninja. Kita sudah pun sampai ke checkpoint yang pertama. Jom kita chop tersebut lah. Okay, bismillah. Wow, nice. Guys, dah siap. Jom seterusnya. Guys, now here we go. Kita berada di bahagian era Showa, guys. Okay, inilah barisan Kamen Rider di bahagian era Showa, guys. Okay, so Showa sudah pun berakhir. Jom kita pergi ke bahagian Heisei. Let's go, guys.
Berada di hujung era Showa, tuan-tuan dan puan, kita ada Shadow Moon dan juga Kamen Rider Black yang disiarkan pada 1987. Mereka lah adik-beradik yang sering sekali bertarung di dalam series ini untuk merebut kuasa. Julung-julung kalinya Kamen Rider mendapat sequel, direct sequel dan juga 3 form. Kamen Rider Black mendapat sequelnya iaitu Black RX dan mendapat 2 form yang terbaru iaitu Bio Rider dan juga Robo Rider. Mereka inilah yang akan melawan alien yang datang ke bumi. Wah, alien yang durjana. Seterusnya di bahagian penghujung era Showa, kita ada Kamen Rider J, Kamen Rider Zeo dan juga Kamen Rider Shin. Berikut adalah ketiga-tiga series terakhir oleh Shotaro Ishimori. Selesai saja di era Showa, kita berada di era Heisei yang pertama, di mana pada tahun 2000 hingga 2009 kita ada Kuga, Agito, Yuriki, Vice yang berteknologi tinggi, Blade yang mengekalkan konsep daun trop dan juga Hibiki iaitu konsep Oni, tuan-tuan dan puan, dan juga alat muzik. Kamen Rider Kabuto, Kamen Rider pertama yang boleh berlari ataupun berjalan dalam kelajuan yang sangat tinggi. Kamen Rider Den-O, Kamen Rider pertama yang boleh menjelajah waktu menggunakan tren tersebut. Dan juga Kamen Rider Kiva, konsep yang sangat menarik iaitu konsep vampire dan suit yang paling berat. Okey, dan ini dia last kali Kamen Rider Decade yang boleh menggunakan kuasa era-era yang terdahulu. And next, kita berada di era Heisei yang kedua, 2009 hingga 2019. Kamen Rider W Oz yang menggunakan duit shilling, Kamen Rider Force yang bertemakan angkasa, luar angkasa, dan juga Kamen Rider Wizard yang bertemakan ahli sihir, Kamen Rider Gaem konsep kesatria, Kamen Rider Drive yang berkonsepkan tayar ngingin manusia tayar, tuan-tuan dan puan, dan Kamen Rider Ghost yang berkonsepkan hantu. Dan di sebelahnya kita ada Kamen Rider X8 yang berkonsepkan game dan juga doktor. Nampak seperti Pac-Man ni. Kamen Rider Build, Kamen Rider yang sangat pintar. Dan terakhir sekali kita ada Kamen Rider G.O, raja segala Kamen Rider. Next, kita ada di era Reiwa 2020 hingga sekarang. Kita ada Zero One, Saber dan Revise. Revise ini dia ada 2 Kamen Rider dan juga siri yang saya minat iaitu Kamen Rider Geats. Dan terakhir sekali, bukan terakhir lah, di mana sekarang ini kita ada Kamen Rider Gachat yang bertemakan Alchemist. Menarik ni. Dan seterusnya kita ada spin-off iaitu Kamen Rider Black Sun. Ini dia series yang bertemakan sangat dark, di mana mutant ini akan melawan manusia. Jom kita tengok ke semua driver Kamen Rider terlebih dahulu. Alhamdulillah, saya terlepas kita tengok Kamen Rider. Now kita berada di checkpoint yang terakhir. Kita dah siap guys. Tahu kita sudah siap. Kamen Rider Exhibition 50 tahun guys. Alright. Di pintu keluar kita akan ada di beberapa bahagian untuk mengambil gambar bersama Kamen Rider lah. Dan juga ini dia wall yang akan kita tampalkan kita punya wish. So kalau korang ada wish untuk Kamen Rider,
meh lah tanpa di sini. Tak lupa juga kita ada gift shop. Kita ada beberapa gift shop yang sangat menarik ini, yang susah dapat di Malaysia tapi akan berada di Jepun sahaja. Dan tak lupa juga kita ada beberapa DX dan juga patung-patung Kamen Rider. Alright, kita sudah pun sampai ke penghujungnya. Okay, inilah dia vlog Kamen Rider Exhibition. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih menonton.